Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ni saya nak buat review sikit untuk action figure yang saya dah dapat bulan lepas daripada Marvel Legends series, okay, iaitu daripada movie Deadpool and Wolverine, iaitu watak Wolverine. Okay, ini lakonan Hugh Jackman lah, okay, untuk movie Deadpool yang ketiga. Dia jadi watak bersama dengan Deadpool lah, Ryan Reynolds berlakon. Okay, jadi kat sini kita boleh nampak dia punya box art daripada depan. Okay, kita ada nampak isi figure kita sendiri. Kita tengok box art daripada tepi, ada muka Hugh Jackman dengan suit Wolverine yang lengkap lah. Okay, seterusnya daripada belakang. Okay, kemudian daripada tepi sini dia ada tulis Wolverine. Okay, jom kita try unboxing. Kita tengok apa yang kita dapat dalam kotak ni. Okay, jom. Okay, ni kita dah bawa keluar daripada kotak. Okay, ini yang kita akan dapat lah. Okay, action figure. Kemudian ada satu head sculpt Hugh Jackman dengan ada dua extra pergelangan tangan lah. Okay, jom kita bawa keluar daripada casing ni. Jom. Okay, ni dah kita dah bawa keluar action figure kita dengan aksesori dia. Jom kita tengok detail dahulu untuk apa yang kita dapat lah. Okay, first kita tengok pergelangan tangan tambahan. Oh, ini sebelah kanan. Okay, kita dapat pergelangan tangan yang menggenggam tanpa dia punya claw lah. Oh, detail dia cantik lah. Okay, nampak detail dia. Pen application dia kemas lah kan. Okay. Okay, seterusnya yang sebelah kiri pula. Sebelah kiri ni dia separa terbuka. Okay. Oh lama, kemas lah detail dia kan, cantik. Okay, kita tengok pula head sculpt Hugh Jackman. Oh, ini dia Logan. Okay, Hugh Jackman ni dia lama berlakon sebagai Wolverine ni. Dia pegang watak Wolverine ni lama sangat. Berapa movie lah, banyak dah kot lah pasal movie Wolverine ni. Oh lama, detail dia, tengok rambut dia. Spiky. Pen application pun cantik, kemas, jambang dia. Tengok, hebab. Lama, cantik. Okay, jom. Ini je aksesori yang dapat. Jom kita tengok pula action figure kita ni. Okay, tengok dia punya detail. Best gila. Peminat dah lama sangat tunggu Hugh Jackman punya lakonan untuk Wolverine ni, untuk pakai suit kuning biru ni. Okay, akhirnya hajat peminat tercapai juga. Cantik lah dia punya head sculpt Hugh Jackman Logan ni, pakai topeng kuning ni kan. Kemas. Tengok dia punya texture topeng ni kan. Memang cantik lah. Ni bahagian belakang. Okay, kita tengok depan dulu, tak puas tengok depan. Cantik lah. Pen application pun kemas, simple. Okay, ini ada dot-dot ni, dia letak warna silver sikit. Okay, X. Okay, tengok lengan dia. Tengok dia punya claw dia kan, adamantium claw. Okay, claw dia ni material lembut lah. Okay, jangan kasar sangat dan jangan letak tak tentu hala, selagi dia patah ke bengkok kan, jadi tak cantik lah. Okay, shoulder pad ni agak lembut sikit. Best. Kemas. Tengok bahagian kelengkang dia pun, detail seluar dia. Cantik lah. Best. Lama, kasut dia pun cantik. Okay, boot dia, details. Okay, best. Okay, jadi jom kita cuba tengok dia punya articulation sikit. Okay, untuk kepala boleh dongak tinggi tu. Okay, boleh tunduk tinggi rendahnya tu. Okay, boleh pusing kiri kanan, boleh lentok-lentok. Okay, kemudian bahagian bahu, tengok
Oh yo. Dia ada butterfly joint yang boleh naik atas. Oh, naik atas turun bawah. Okey. Dia boleh pusing 360. Lepas tu ketinggian bahu takat tu kot. Okey. Tak sebelah. Okey, takat tu. Sebab dia terhalang dengan shoulder pad. Okey. Okay, kemudian dia punya butterfly joint. Okey. Takat tu boleh pergi. Tapi nampak lagi juga ada butterfly joint kan. Okey. Kemudian dia punya bicep swivel. Okey, ada bicep swivel. Kemudian kita tengok dia punya elbow. Okey. Oh, ada double joint. Okey. Oh, semat. Okey. 90 degree. Kalau 90 degree dia boleh lipat sampai atas. Okey. Seterusnya kita tengok dia punya pergelangan tangan. Boleh pusing 360. Kemudian boleh naik turun lah. Okey. Best lah articulation bahagian lengan dia. Okay. Kita tengok dia punya ab crunch. Okay. Boleh tunduk. Sampai habis. Lama. Kemas. Okay, ni ke belakang. Okay, cara dia potong abdomen ni pun nampak kemas lah kan. Lepas tu ada waist articulation yang kan tak ada. Okey, dekat bahagian belt ni, tali pinggang ni. Okey. Seterusnya kita tengok dia punya kelengkang. Okey. Kelengkang dia, kita tengok boleh kangkang. Boleh split cantik. Okey. Kemudian ada thigh swivel. Okey. Thigh swivel. Kemudian kita tengok ke depan tinggi tu. Ke belakang sikit je lah sebab dia dah terhalang dengan seluar dia tu kan. Okay. Seterusnya kita tengok dia punya knee articulation. Ada double joint. Okay, lipat habis. Best. Seterusnya kita tengok dia punya sekejap terus. Okay. Ni ada tak? Tak ada. Cuff tak ada. Okay. Kita tengok dia punya ankle dia. Okay. Boleh turun, naik. Okay. Atau boleh pusing. Ankle pivot. Okay. Itu dia punya articulation. Kira nice jugalah articulation dia kan. Okay. Banyak range. Okay. Best. Okay. Jom kita try main accessory dengan posing-posing sikit. Okay. Jom. Okey, ni dia. Saya gunakan pergelangan tambahan, pergelangan tangan kiri yang sedikit terbuka. Okey, posing simple je lah. Okey. Kalau konon dia tunjuk dia punya adamantium claw dia tu kan. Okey, sking. Best. Okey, jom kita try lagi posing. Jom. Kita guna balik claw dia. Okay. Dan kita buat gaya dia bersedia untuk melawan lah. Lama. Sking. Okay, best. Jom kita try lagi posing lain. Jom. Okay, ni dah. Kita buat action lagi. Semat lah pose ni. Dia bersedia nak berlawan. Okay. Hebat. Lama. Bestnya. Simple. Tapi memang gempak lah action figure ni. Okay. Jom kita try pakai headscarf Hugh Jackman pula. Jom. Best gila pakai headscarf ni. Memang tak tahu nak kata lah. Lama. Smart shoot. Okay. Untuk pengetahuan, ini adalah first Wolverine action figure yang saya ada lah. Okay. Jadi memang teruja. Kemas lah.
head sculpt dia pun memang nampak muka Hugh Jackman tu kan. Lama memang smart lah. Okay. Best. Jadi kalau anda berminat untuk dapatkan action figure Wolverine, Marvel Legend Wolverine daripada movie Deadpool and Wolverine, anda boleh cuba dapatkan di pasaran sementara stok masih ada. Okay. Jadi ini saja review saya pada kali ini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Bye.